Setelah seminggu disahkan menghidap kanser payudara tahap 4, isteri pelakon veteran Harun Hashim, Sakinah Ganjali 48 tahun meninggal dunia pagi tadi. Allahyarham menghembuskan nafas terakhir jam 10.20 pagi di Hospital Al-Sultan Abdullah UITM, Puncak Alam. Saya paling takut orang jumpa saya dalam keadaan sudah berulat, begitulah kata Harun Hashim, yang bimbang mati sendirian, dan mengakui masih menangis dan rasa kosong tanpa isteri di sisi. Untuk info, pada 21 November lalu, isteri Harun Hashim menghembuskan nafas terakhir pada usia 48 tahun di Hospital Al-Sultan Abdullah, Universiti Teknologi Mara UITM akibat kanser payudara tahap 4. Kata Harun, sejak pemergian Allahyarham 6 bulan lalu, dia tidak pernah lupa untuk menziarahi pusara isteri walaupun sehari, malah katanya, dia sanggup berpindah berdekatan tanah perkuburan supaya memudahkannya untuk berulang-alik. Saya rasa kosong dan sunyi. Saya kini patah sebelah kaki. Selama ini dia menemani saya ke mana saja. Dialah yang jaga jadual kerja termasuklah tolong tengokkan arah jalan. Sampai sekarang saya masih lagi menangis. Tiada siapa yang tahu kesedihan yang saya tanggung, tuturnya yang turut menjelaskan, dia belum terfikir untuk mencari pengganti kerana umur yang tidak lagi muda. Saya tak berani nak cakap kerana takut dikatakan tak sedar diri dengan usia begini. Saya juga takut orang kata kalau kahwin hari ini, esok lusa saya pula mati. Jujurnya bila tinggal sendirian, ada kebimbangan akan mati sendirian. Saya paling takut orang jumpa saya dalam keadaan sudah berulat, ujarnya. Di samping itu, Harun yang memiliki 6 orang anak hasil daripada perkahwinan terdahulu, berkata, anak-anak ada datang melawatnya apabila mereka mempunyai waktu terluang. Sementara itu, Harun juga meluahkan rasa syukur apabila masih menerima tawaran berlakon, sekaligus dapat menampung kehidupan sehariannya. Terbaharu, Harun kini membintangi Tela, filem Bilal dan Abah yang akan menemui penonton pada 8 Jun depan jam 9 malam di TV Al-Hijrah. Bagaimanapun dengan keadaan kesihatan yang tidak mengizinkan dan masalah penglihatan, dia tidak boleh menerima semua tawaran. Saya ada masalah darah tinggi, kencing manis dan kolesterol. Alhamdulillah setakat ini tawaran sentiasa ada, tapi tak semua yang saya terima. Saya hanya terima mana yang perlu. Dapat 1 job pun dah cukup untuk menampung hidup selama 6 bulan. Lagipun saya susah nak bergerak dengan penglihatan yang terhad, biasanya produksi yang akan hantar dan jemput ke lokasi, katanya. Terima kasih kerana menonton video di My Paparazzi. Jangan lupa subscribe dan tekan loceng. Bye, jumpa lagi.